Rina, kenapa Rina muntah? Tak cukup lagi ke apa yang Abang Mel bagi kat Rina? Bukan ada Abang Mel tu yang tak cukup. Tapi muka Abang Mel tu tanya langsung. Tak handsome? Belah mana? Muka rasa dah rata. Ke celah bibir? Sebenarnya tahu Abang Mel, bukan Abang Mel je boleh bagi santing kat Rina. Rina pun ada nak bagi santing kat Abang Mel. Tutup mata dulu. Tutup mata. 1, 2, 3. Hah? Apa dia ni? Eyeliner lip serum. Abang Mel buka, Abang Mel pakai terus Sorry Rina, Abang Mel rakus sikit. Handsome. Abang Mel, Rina ada pantun tak Abang Mel? Hah? Inilah yang Abang Mel nanti-nantikan. Pergi ke kedai dengan Echa. Balik rumah potong kuku. Walaupun muka Abang Mel pecah, tapi bibir Abang Mel tetap menjadi pujaan hatiku. Pujaan hatiku.